Abang, lembu korban di luar negara tu halal dan patuh syariah ke? Okey, yang halal boleh jadi tak halal kalau mengurusnya caranya tak betul. Yang penting pengurusan itu patuh syariah, ada wakilnya yang sah dan syarat penting melihat itu dengan nama Allah. Sekarang ni kalau kita bayar duit korban dengan online pun sah. Zakat tu tengok. Macam Angelina memang takutlah kalau nak suruh pergi tengok. Kalau kita tak ada di situ, kita tak nampak, sah ke? Dia bukan wajib tengok, tak wajib pun nak kena tengok. Benda tu tak risau, luar negara pun semua jangan risau. Sebab sekarang ni kan easy korbankan ada.